Salim kunyit. Salim kunyit. Kau tengok tu. Salim kunyit kongkang. Kau tengok tu. 500,000 salim kunyit. Salim kunyit kongkang. Salim Abdul Rahman. Cium SPRM. Tu 500,000 tu kau tengok tu. View 4,000 tau. Tadi 5,000 tau salim kunyit kongkang. Ini bukan beli tau. Share tu kau tengok. 1,700 share tu. Tu share tu. Share 1,700. View sekarang 4,100. Tap screen tu 515,000. Ni buku ni 2,300. Salim kunyit kongkang. Ni nak bagi tahu ni. Ini bukan beli. Kau ni kalau betul kau kata boleh beli view, kalau kata betul boleh beli view, boleh bayar TikTok untuk naikkan like tu, like 500,000 tu, aku cabang korang buat malam ni ke besok ke lusa ke. Aku nak tengok. Kalau kau betul, yes. Aku pergi Saloma cari kau. Aku belanja kau. Aku belanja kau lah. Bukan aku tak bagi konten aku lah. Kau nak isap dengan aku tak bagilah. Aku belanja benda lain lah. Blue tea ke apa kan. Tapi saling kunyit kongkang, aku cabang kau buat live ataupun geng-geng cium spender kau tu, geng-geng apa tentera upahan kau lah. Sekarang ni orang upahan kau yang kau bayar sekarang ni, sekarang aku ni. Aku nak dia orang buat live, view 5,000, share 1,800, tap screen 500,000. Aku nak tengok. Yes. Kalau betul boleh beli lah. Sebab dia kata boleh beli. Dia kata view ni beli, tap screen ni sebayar dekat TikTok. Aku pun tak faham lah. Sebab view beli, sebab tu lah saya tutup gift. Alah bodohnya. Kita tutup. Kenapa saya tutup gift? Sebab akaun saya ni pakai buang. Tiap kali live, lepas tu kena ban. Tiap kali live kena ban. Sekarang tak kena ban. Habis live nanti kena ban pula. Jadi bila kena ban, daripada orang bagi gift dekat aku, kan membazir. Sebab bila akaun dah kena ban, bukan aku boleh dapat pun balik gift tu. Akaun dah ban, lenyap dah. Jadi baiklah saya tutup gift daripada orang pergi buang duit bagi dekat saya. Bagilah dekat orang lain. Itu lebih afdal, lebih baik. Tapi datang geng saling kunyit kongkang bodoh-bodoh ni semua. Dia bagi tahu saya beli view. Lokman Adam bodoh tu kata pakai robot. Dulu dia kata pakai robot. Geng-geng ni semua kata apa? Beli view. Sekarang ni kita cabar mereka. Kita nak tengok berapa ramai view boleh dapat. Setuju tak? Setuju tak setuju? Dekat Facebook pun sama ni. Setuju tak setuju? Cabar ni geng-geng cium spender tu, geng-geng yang dibayar oleh salim kunyit kongkang ni. Aku nak tengok korang buat live, seorang ke, 4 orang ke, 10 orang ke. Aku nak tengok berapa banyak view dapat. Sebab setakat ini, daripada laporan yang dapat, engkau penuh kotak sampai habis kotak kolom pun, 1,000 pun tak sampai. 1,000. Tap screen 100,000 pun tak sampai. Aku macam gini pun sejam dah 600,000 ni. Cakap sikit je merajuk dah 700,000 dah. Macam mana tu? Salim kunyit kongkang. Oh, saya Sultan Pemurah. Saya Sultan Pemurah. Ramai sayang saya. Sultan Pemurah, salim kunyit kongkang. Aku nak lepas ni kau buat live. Aku nak tengok berapa ribu view. Aku nak tengok berapa like tu. Kau jangan komen Allah, komen Allah. Kau bukan boleh baca. Kau butuh huruf. Salim kunyit kongkang. Kau butuh huruf. Kau komen Allah, komen Allah. Kau tak boleh baca lah gampang. Kita nak tengok berapa banyak. Sebab kau orang kata boleh beli. Inilah mereka ni. Tapi teruklah sekarang ni. Salim kunyit kongkang kena sembelih. Kau tahu tak? Salim kunyit kongkang kena sembelih bang. Patutnya dia orang terima kasih dekat saya. Sebab saya lah dia orang dapat job sekarang ni. Sehari dapat seorang 2,000, 3,000. Dia orang cakap lah. Dia orang kata sehari income 2, 3,000. Pagi buat live, tengah hari buat live, petang buat live, malam buat live. Balon Syazri. Lepas buat live je, bagi link dekat salim kunyit kongkang. So salim kunyit kongkang masuk, bagi gift. Lepas tu salim kunyit kongkang keluar. Nampak tak? Lepas tu dia orang pakat-pakat pula. Okey, room siapa pula? Kita masuk. Okey, kita duduk dalam room ni. Okey, panggil salim kunyit. Panggil salim kunyit. Bukan salim kunyit. Panggil Datuk Sri.
Datuk Seri tipu lah. Datuk Seri mana pun tak ada. Dalam senarai pun tak ada nama. Panggil Datuk Seri. Ni diorang ni komplot ni. Saling kunyit kongkang pun tengok. Ramai lawan dengan Sir Azri ni. Lawak. Ramai lawan dengan Papa Bomo. Diorang ni kena report. Diorang ni geng kartel. Okey, sekarang kita balon. Datuk Seri Salim masuk je. Papa Bomo ni kita memang tak ada lawan dia pun kan. Dapat koin. Dapat give. Kan. Datuk Salim pun masuk. Saya tak ada apa. Saya mana ada bayar you orang. Kan? Saya bagi gift tu biasalah. Saya Sultan Pemurah. Memang saya dermawan. Saya suka bagi gift apa semua. Betul Datuk Seri. Saya sokong Datuk Seri. Datuk Seri pun keluar. Kan? Cakap kan. Nampak Datuk Seri nak masuk balik je. Datuk Seri memang kena Papa Bomo apa semua. Datuk Seri bagi singa. Saling kunyit kongkang pun bagi singa. Patut korang ni kelompok ni kau terima kasih kat aku gampang. Sebab akulah kali ni korang dapat sembelih duit Salim kongkang tu. Betul tak betul ni? Betul ke tak betul saya cakap? Kalau tak nak bayar saya nak dapat. Yang ini main judi. Itu seorang tu judi. Tarik judi. Dapat duit pun habis duit dia berani tu. Patut terima kasih lah dia kata. Sebab aku ni kau dapat income. Datang dia punya kongkang bagi korang gift boleh dapat 2-3 ribu. Balon lagi aku. Apalah kan. Tapi tak apa. Tak esas. Okey je kan. Biarkan dia orang. Sebenarnya satu sudut yang pasal Sir Azri terpulang hantar korang lah. Aku bukan peduli. Kali pun kalau Sir kena serang, Sir bagi tahu dekat tim Lalabot masuk serang. Tak ada. Sejuta dah Salim kongkang. Salim kunyit kongkang. Kau tengok tu Salim kunyit kongkang 1 million. Nombor aku tahu. Kau tak butuh huruf. Bab ni kau tak butuh huruf. Bab duit aku tahu kau terror. Allah. Bab duit aku tahu kau tak butuh huruf. Salim kunyit kongkang dah 1 juta dah tu. Salim kunyit kongkang. Saya dapat info Salim kunyit kongkang sebab dia ni buta huruf. Jadi kan kita nak kena beli gift-gift tu. Betul tak? Gift-gift tu kan korang nak kena beli. Jadi Salim kunyit kongkang ni buta huruf. So macam mana dia nak beli? Alamak. Ada tak ada? Dia sabotan lah ni. Ada tak ada ni? Ya. Saling kunyit kongkang ni betul. Ni last. Lenny standby buka VC tiba labot. Saling kunyit kongkang ni buta huruf. Kan gift tu kita nak kena beli gift. Macam mana dia nak beli gift? Dia buta huruf. Macam mana dia nak beli gift? Ada orang tolong belikan untuk dia. Sekarang ni sehari dia beli gift 1 juta. Bukan 1 juta ringgit. Bermakna gift yang coin dia beli tu 1 juta coin. Tengok ni. Ni penyamun ni. Geng cium spender. Yang kaki mesin. Yang OKU terkencak akal. Ada OKU. Bukan saya ini OKU. Tapi OKU terkencak akal. Ada seorang ni. Macam-macam lah. Yang pelik-pelik lah guys. Ini semua pelik-pelik lah kan. Semua dia kumpul sekali kan. Jadi kepala dia cium spender ni lah. So sehari ni Salim kunyit kongkang ni terpaksa belikan gift bagi kat dia orang. Mana taknya pagi, tengah hari, petang, malam. Sebab apa? 1,000 coin langsung. Betul tak? Terima kasih lah dekat Sir. Terima kasih dekat Lalabot. Sebab dia orang duk tipu Salim kongkang tu. Ini Lalabot serang. Lalabot serang kepala otak dia. Tak pernah saya suruh tim Lalabot pergi backup saya. Tak pernah. Betul tak? Kalau ada tim Lalabot dalam ni, betul tak? Daripada dulu kita start tim Lalabot ni, pernah tak saya kena serang ke? Tolong pertahankan saya, backup saya. Ada tak? Tak ada. Tak payah. Kau nak balon aku, kau balon lah. Sebab apa guys? Allah yang pegang hati manusia. Allah yang pegang hati-hati manusia ni.
percayalah benda tu. Okey. So untuk malam ni terima kasih banyak. Lajak bat Salim Kunyit Kongkang 3,800. Aku dah nak end lah ni. Nak end lah ni. 1.1 juta. So aku cabar Salim Kunyit Kongkang, geng-geng penyanyak penyamun yang tengah pau duit kau ni, tengah makan semelih kau ni kan. Aku cabar, kalau betul boleh beli view, boleh beli like, aku nak kau orang buat. Kau setuju? Setuju. Jadi kita tengoklah. Okey, apa pun kita sambung dalam Telegram Team Walabot. Saya tak tahulah Lenny dah buka belum? Lenny buka dalam Telegram Team Walabot? Okey, dah buka dah. Okey. Dah buka dah guys. VC Telegram Team Walabot yang ada 86,000 dah. Ada 86,000 dah grup Telegram Team Walabot. Jadi kita jumpa dalam Telegram Team Walabot. Okey semua, terima kasih banyak. Nanti video ni saya akan save, saya akan upload dekat Telegram Team Walabot. Okey semua, terima kasih. Saya nak sambung perjalanan. Doakan semoga perjalanan saya selamat sampai ke Greek untuk 4 hari 3 malam ni. Itu juga makhluk. Kita dah mereka gembira dengan kehadiran kita. Sebab apa gembira? Sebab kami yang buntun. Okey semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum.